Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kemahiran menulis ayat penyata. Jadi berkenaan dengan tajuk warga kerja. Mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Jom kita lihat. Baiklah, objektifnya ialah murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 ayat penyata dengan betul. Okey, seterusnya ialah murid dapat memberikan respon yang tepat mengenai soalan yang ditujukan ataupun yang diberikan. Murid boleh terus merujuk pada buku teks kita lihat. Dan tajuk kita hari ini ialah warga kerja yang merupakan tunjang kepada pembangunan negara kita seperti apa? Polis, guru, tentera dan sebagainya yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesihatan dan sebagainya yang mana membantu negara maju dan kelangsungan negara itu dapat diteruskan. Baik, kita lihat Cikgu Wani mengadakan aktiviti kerusi panas di dalam kelas. Zara dipanggil ke hadapan untuk memainkan peranan sebagai jururawat. Oleh itu, kita lihat terdapatnya pelbagai profesi yang dituliskan di bawah. Misalnya ialah guru, jururawat, polis dan juga tentera. Setiap daripada profesi ini mempunyai peranan dan fungsinya yang tersendiri. Apakah fungsinya? Kita akan telusuri dengan lebih lanjut sebentar nanti. Sebelum tu mari kita kenal dengan jenis-jenis ayat bahasa Melayu. Misalnya ialah ayat penyata, ayat tanya, ayat permintaan, ayat perintah, ayat silaan. Okey, setiap daripada ini mempunyai ciri-ciri dan juga format yang tertentu. Misalnya ayat tanya kan, kalau kita tanya, kita mestilah kita nakkan jawapan atau respon balas. Misalnya ayat tanya mempunyai tanda soal di belakangnya yang merupakan pertanyaan daripada orang lain misalnya. Okey, kita pun memberikan respon terhadap apa yang ditanyakan berkenaan dengan soalan. Jadi, respon yang diberikan juga mestilah berkaitan ataupun yang sesuailah dengan soalan yang ditanyakan. Kalau kita lari daripada soalan, maka kita tidaklah menjawab soalan. Ayat yang menyatakan sesuatu ataupun memberikan keterangan terhadap sesuatu perkara. Kita lihat contoh ayat penyata yang ada di bawah. Amir telah pergi ke Pulau Langkawi. Okey, kita nyatakan Amir pergi ke mana. Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu. Okey, kita menyatakan orang itu dia fasih berbahasa Melayu. Bangunan sekolah itu sudah tua. Pemuda itu membawa ibunya ke klinik misalnya lah. Baik, kita lihat contoh secara ringkas berkenaan dengan menentukan jenis ayat yang betul. Okey, kita lihat yang pertama. Mereka berkumpul di padang sekolah. Apakah jenis ayat yang dimaksudkan? Okey, ayat yang paling sesuai di sini ialah ayat penyata kerana kita menyatakan mereka berkumpul di padang sekolah. Okey, ayat yang kedua, kamu ingin ke mana selepas ini? Okey, itu merupakan ayat tanya kerana mempunyai tanda soal di belakang ayat. Jangan melakukan sebarang tindakan vandalisme. Itu merupakan ayat perintah kerana penegasan dan tegasnya ayat tersebut. Ayat yang keempat pula ialah jemputlah masuk ke dalam rumah. Itu merupakan ayat dikatakan ayat silaan. Kita meminta, kita menjemput orang masuk ke rumah kita. Manakala yang terakhir ialah tolong hantarkan buku ini kepada Alia. Merupakan ayat permintaan. Kita minta tolong daripada misalnya kawan-kawan kita. Kita lihat semula buku teks dan kita lihat profession yang pertama iaitu guru ataupun cikgu lah. Okey, mengajar di sekolah. Tugas mengajar, melahirkan murid yang berilmu. Maka guru ialah orang yang mengajar kamu semasa berada di mana-mana institusi lah. Institusi formal seperti sekolah, sekolah agama dan sebagainya lah. Okey, yang kedua ialah profession jururawat yang bertugas di hospital membantu doktor merawat. Poin yang terakhir ialah menjaga kesihatan masyarakat. Yang ketiga pula ialah pegawai polis ataupun polis, balai polis, mencegah jenayah, menjaga ketenteraman awam. Dan yang terakhir ialah profession tentera. Tentera mengawal sempadan negara, menjaga keselamatan negara. Tentera ini termasuk juga tentera udara, tentera darat dan juga tentera laut.
Oleh itu, situasi yang mana kita lihat ialah situasi di mana Cikgu Wani mengadakan satu aktiviti kerusi panas di mana seorang murid dikatakan sebagai macam kita menyerupai ataupun memainkan peranan sebagai profesional lah. Kalau dia jadi seorang guru, kita tanya dia soalan berkenaan dengan seorang guru. Begitu juga dengan jururawat, tentera dan juga polis. Orang yang berada di hadapan dikenaki untuk memberikan respon. Di manakala untuk mereka yang berada ataupun bertanya, mereka perlu bertanya berkaitan dengan profession. Baik, kita lihat contoh soalan yang ada di bawah ialah apakah tugas guru? Okey, itu adalah soalannya. Tugas seorang guru ialah mengajar murid berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya. Kamu boleh respon seperti demikianlah kamu kena buat ayat yang penuh. Yang kedua pula, apakah tanggungjawab guru kepada negara? Guru bertanggungjawab untuk melahirkan insan ataupun murid yang berilmu bagi membangunkan negara dari segi aspek apa? Aspek ekonomi, sahsia, moral, sosial dan sebagainya yang lain juga. Contoh kotak yang berwarna biru itu ialah ayat tanya, manakala yang berwarna merah ialah ayat penyata. Kita lihat, di manakah kamu bertugas pada hari bekerja? Okey, saya bertugas di hospital. Itu adalah tugasan jururawat. Soalan yang kedua ialah apakah tugas yang kamu lakukan sebagai jururawat? Dan responnya pula ialah saya membantu doktor bagi merawat pesakit. Itu adalah sudut daripada profession jururawat. Manakala untuk soalan profession polis ialah seperti apakah tanggungjawab pihak polis? Pihak polis bertanggungjawab untuk mencegah jenayah daripada berlaku. Okey, soalan yang kedua, nyatakan perkara yang dilakukan oleh pihak polis bagi menjaga ketenteraman awam. Okey, apa yang kita boleh respon ialah seperti pihak polis memastikan segala peraturan dan juga undang-undang dipatuhi oleh masyarakat. Okey, kita gabungkan poin yang ada diberikan tu dengan kita berfikir sedikitlah apa yang tugasan berkaitan dengan pihak polis, iaitu seperti apa? Memastikan undang-undang dan juga peraturan diikuti. Okey, dan yang terakhir ialah di manakah tempat tentera menjalankan latihan? Okey, pihak tentera menjalankan latihan di kamp tentera. Apakah peranan utama tentera dalam negara kita? Iaitu tentera berperanan untuk mengawal sempadan dan menjaga keselamatan negara. Kalau ada ancaman luar ke kan, itu adalah tugasan utama pihak tentera. Mereka menjadi orang ataupun pendinding yang pertama bagi memastikan musuh tidak mencemar terhadap negara kita. Setakat itu saja pembelajaran kita. Diharapkan murid dapat manfaat daripada penerangan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.